Okey, dengan pantas kita nak cerita pasal plan-plan yang ada dalam WCT dan Auto Generate. Okey. So pertama kita cerita dulu pasal bonus plan yang ada di WCT. Yang anda join RM30 ataupun dapat percuma 30 WLD kan. Okey, apakah bonus-bonus yang ada dalam plan commission WCT? Pertama, kita ada bonus sponsor. Bonus sponsor anda dapat berapa? Anda dapat 1 WLD, 1 point WLD, iaitu bonus ni adalah bonus kalau anda perkenalkan ahli dengan link anda lah. Kan, maknanya anda promote link anda tu, kemudian dia daftar dan anda aktifkan dia kan. Dia bayar RM30 ke you punya account bank. You dah aktifkan dia, you akan dapat bonus sponsor 1 WLD. Okay. Kedua, kita ada bonus kedua iaitu bonus matrix ataupun bonus level lah. Kita kira dia, sistem dia ada kira 3 kali 10 level. Okey. Anda daftarkan ahli, 1 orang, 2 orang, 3 orang, orang keempat akan turun, akan spill over ke bawah. Tapi siapa-siapa duduk je dalam level ni, sama ada daripada spill over ataupun anda sendiri yang daftarkan, anda akan dapat 0.2 WLD setiap orang yang duduk dekat stage ni, dekat level ni. So kalau macam ni ada 3 kali 10 level, jumlah dia banyak ni, commission yang you akan dapat lebih kurang dalam 17,000 WLD lah. Okey, tetapi WLD ni semua tak boleh dicairkan lagi ya. Kita belum ada fungsi untuk withdrawal ataupun untuk trade. Okey, buat masa sekarang semua WLD yang anda dapat boleh dicairkan dengan cara mendaftarkan ahli baru. Sebab kita berbeza dengan program lain, kita ada matlamat lain yang lebih besar dan yang lebih best. Kejap lagi saya cerita dekat bonus plan yang lain. Okay. Sementara tu di WCT ada lagi satu bonus, iaitu bonus ketiga. Anda akan dibayar 0.2 WLD setiap hari selama 365 hari. Bermula bila anda aktifkan akaun, anda bayar RM30 dan akaun anda dah diaktifkan oleh upline ataupun admin. So akan bermulalah setiap hari kosong, anda terima dalam e-wallet 0.20 WLD. Ni samalah semua ni. Maknanya semua ni anda boleh kumpul, daripada WLD yang anda dapat ni boleh kumpul boleh kumpul dan boleh daftarkan orang baru. Nak daftarkan orang baru, anda hanya perlukan 3 WLD sahaja. Anda aktifkan dia dengan bayar 3 WLD dan anda ambil daripada dia RM30. So macam contohnya anda ada 30 WLD, anda boleh daftarkan 10 orang dan anda akan dapat RM300. Okey, kita cerita pula commission plan WCT campur auto generate. Maknanya ini adalah plan bagaimana income anda akan dijana apabila anda telah pun upgrade 150 ke dalam community auto generate. Okey. So cerita dia macam ni, bila anda join je sebenarnya dekat atas tu dah ada siap-siap 7 orang sebab kita punya level upgrade adalah 7 level. So you akan membayar kepada 7 orang ke atas. Okey. So berapa you nak bayar? You join sebenarnya you join je auto generate, you bayar 150. Okey. 150 ni bayar kepada James dalam simulasi ini, kita bayar kepada James. James akan dapat 150 tapi James akan dapat 100 dan 50 lagi akan diagenkan kepada sistem. Okey. So bila anda dah bayar 150, anda dah automatik akan diletakkan dalam sistem commission auto generate. Okey. Okay, apa yang berlaku di level 1? Di level 1, anda akan ada 5 orang lagi yang anda dah siapkan dekat WCT. Maknanya kita dah beritahu kan, untuk join auto generate, mestilah you ada modal 150, you yang you dah bayar ke ni, dan mestilah bawa 5 orang direct downline. Okay. So bila ada 5 orang direct downline, setiap seorang akan bayar 150. So anda akan dapat total commission dekat first level 1 adalah 750. 750 ni sebenarnya kita akan bahagikan, sebahagian dapat pergi ke sistem, bayar tolak 250 pergi ke sistem. So balance dekat you ada lagi 500. Daripada 500 ni juga kita akan potong untuk auto upgrade pergi ke level 2 iaitu 250. Okay, so kita potong kat sini.
Potong kat sini. Tinggal dekat you 250 lah. So total you akan dapat dekat level 1 you akan dapat 250 masuk cash wallet. Okay. So modal tadi, modal awal kalau kita ingat, modal awal hanyalah RM30 dan kemudian kita upgrade 150 daripada hasil kerja kita mencairkan 30 WLD, betul? So sebenarnya bila ada 5 orang upgrade, 5 orang upgrade di bawah you dalam auto generate, you automatic dah dapat 250. 250 ni akan terus masuk ke account bank. Okay. Adakah kita dapat terus 250? Bukan. Maknanya kita dapat satu demi satu lah. Kalau ada satu orang dia bayar 150, so 50 pergi sistem, 50 masuk dalam cash wallet dan 50 lagi akan pergi ke potongan upgrade. Okay. So total dia akan dapat 250 lah totalnya. Dah pulang modal dan dah untung pun. Okay. Dekat sinilah sebenarnya kita nak anda siapkan tugasan anda sehingga sampai di sini sahaja tugasan anda. Lepas tu anda dah boleh rehat lah. Tugasan anda adalah anda kena pastikan yang 5 orang anda di WCT upgrade 150. Okay, dia pun dah siap dia punya modal dan dia dah bawa dia punya 25 orang. Okay. So apa yang berlaku bila dia bawa 5 orang masing-masing? So akan ada 25 orang di level 2 yang akan pada satu masa nanti bila dia dah siap dia punya 5 dia, ingat tak akan ada potong 250, betul? Anda kan dah ditabungkan 250. Anda dapat 250, betul? Automatik dibayar ke atas. So sama juga 25 orang ini bila dia dah siap dengan 5 downline dia dan dia dah upgrade 150. So terkumpul 250 akan dibayar kepada anda. Maknanya anda dapat 25 orang kali dengan 250. So totalnya berapa? Totalnya adalah 6,250. Okay. Pun sama juga kita akan agihkan 2,500 akan pergi ke sistem. 3750 adalah anda punya commission. Ini sebenarnya commission ni sebenarnya anda pulang modal pun dah pulang modal lah sebenarnya kan. Ini cerita untung sahaja dan untung ni sebenarnya bukan lagi tanggungjawab anda, bukan kerja anda. Ini semua kerja downline. Kerja-kerja yang downline. Maknanya setiap orang melakukan tugasan yang sama sekali sahaja dan simple, iaitu dapatkan 5 dan bayar upgrade 150. Okay. Kemudian semuanya semua tu akan sistem potong secara auto. Contohnya dekat sini apabila dapat 3750, kita akan potong 350 untuk auto upgrade ke level 3. So kita potong dekat situ, pergi naik ke atas. Okay. So ada lagi 3400 dekat you. Sebab 2500 ni dah pergi ke sistem. Okay, apa lagi yang akan kita buat dekat level 2 ni? Kita akan ambil RM1,000. RM1,000 kita akan minta, kita akan potong daripada you punya wallet untuk kita masukkan you ke dalam sistem USD. Ni kita akan masukkan you dalam program Live Good. Kan dalam auto generate ada macam-macam kan. So salah satunya adalah Live Good dan kita akan potong RM1,000. Okay, RM1,000 ni untuk masukkan you dalam Live Good. Dekat sini nanti, ni tak payah buat apa dah semua ni dah auto. Secara automatik nanti kita akan cerita pula nanti macam mana you boleh dapat income dalam USD pasif setiap minggu, setiap bulan. Okay. So daripada sinilah sebenarnya kita potong daripada level 2 ni, kita potong untuk naikkan you ke level 3 dan juga untuk bayar ambil tabungan RM1,000 sebagai modal untuk join Live Good. Okay. So apa yang berlaku seterusnya? Dah settle level 2, sama juga level seterusnya. Setiap orang buat kerja masing-masing, iaitu dapatkan 5 dan bayar 150. Kan? Bayar 150, dapatkan 5. Simple saja. Kan? Apabila 25 orang ni buat kerja, dia akan ada bawah 125 orang dekat bawah yang pada satu ketika nanti apabila dah potong-potong, dia dah upgrade daripada 1 dah upgrade level 2 secara automatik, dia akan upgrade ke level 3 dan dia akan bayar 350 kepada anda, kepada you lah.
Okey, kepada you, so you akan dapat apa you dapat? You akan dapat 25,000. Kat sini 25,000. 25,000 ni dekat sini, dekat level 3 ni penting dekat level 3 ni sebenarnya you akan dapat 25,000. Kita akan potong 450 dan kita akan you akan naik ke level 4. Okey, dekat sini dalam sistem ni kita tunjukkanlah. Maknanya kita sebenarnya ni sebenarnya dengan modal 25,000 yang you dapat, sebenarnya you dah boleh bayarkan secara manual kalau you nak. Kalau you nak, kita you boleh bayar secara manual. Total semua yang you kena bayar untuk upgrade sebenarnya adalah RM3,900. So sebenarnya boleh tolak daripada 25,000 yang you dapat tu, tolaklah 3,900. Senang cerita. Sebab nanti dia macam ni. Sebab nanti sistem ni dia tak ada tunggu siapa-siapa yang slow ataupun laju. Maknanya siapa yang cepat dia akan upgrade dulu. Maknanya daripada 5 orang you tu mungkin ada yang lambat upgrade, ada yang cepat upgrade, ada yang dah upgrade level ketiga. Contohnya, kalau dia siapa-siapa downline yang upgrade dulu level daripada you, anda tak akan dapat commission, tak layak untuk commission tu. Jadi dalam sistem ni sebenarnya you kena cepat-cepat upgrade kepada level yang lebih tinggi. Jadi kita galakkan pada level 3 you dah dapat income dan 25,000 kan. So kita galakkan untuk you upgrade terus semua level yang ada, yang tinggal 7 level lagi, iaitu 3,900. Bayar terus sebab you dah ada 25,000. Tak ada isu kan. Tapi boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Maknanya you boleh juga ikut sistem satu demi satu. Okey, contohnya macam ni, saya tunjukkan dalam next video ni. Saya tunjukkan macam mana you upgrade setiap level tu satu demi satu. Okey, kita ulang balik. Sebenarnya dekat level 1 tadi ingat kita you bayar 150. Kemudian 5 orang bawah dekat level 1 akan bayar kepada you 150. Betul? Okey, so you akan dapat 500 tolak upgrade 250. So you akan dapat bersih 250. Betul? Kemudian 25 orang bawah pula dekat level 2, dia akan auto upgrade 250. So you akan dapat 3750. Ingat tadi 3750. Okay. Kemudian akan tolak 350. Dan kemudian you bayar pula untuk apa? Untuk lift good 1000. Ingat tak? 1000. Okey. So anda akan dapat bersih 3,000 lebih lah. Masih lagi dalam 3,000 lebih. Okay. So kemudian level 3 you akan dapat 25,000. Ingat tak? 25,000. Kemudian daripada 25,000 ni kita minta you, kalau boleh, you bayar terus 3,900. Maknanya you dah upgrade semua level. Dekat level 3 ni kita minta. Okay. Tetapi kalau you tak nak pun boleh. Ni contoh contoh you upgrade semua level 3,900. Okay. Kemudian apa yang berlaku adalah dekat level 4 akan ada 625 orang yang akan upgrade, auto upgrade 450. Betul? Dari situ you akan dapat pendapatan lebih kurang 150,000. Okay, 150,000. Dan level ke-5 sama juga. Semua orang sebenarnya semua orang buat kerja yang sama, iaitu kerja yang simple, iaitu upgrade 150 dan bawa 5 orang, pastikan 5 orang direct downline untuk upgrade juga. Itu je kerja. Tu saya kata tadi, kerja tuan-tuan dan tuan-puan sebenarnya dekat level 1 ni sahaja. Kita pastikan selepas kita upgrade, kita pastikan 5 downline kita yang dekat WCT tu, diorang pun buat apa yang sepatutnya, buat siapkan tugasan, dan diorang dapat upgrade 150 dan dah sediakan 5 orang. Itu saja kita punya tugas. Dekat level 1 ni kita punya fokus, kita punya tugasan. Yang lain-lain ni adalah automatic. Tengok apa yang berlaku di level 5. Akan ada 3,125 orang yang akan upgrade 550. Ni semua dah automatic
So anda akan dapat lebih kurang pendapatan dekat sini bersih 900,000. Okey, dekat level 5. Kemudian dekat level 6, ada 15,000 lebih orang upgrade 650. So dekat level 6 sebenarnya you dah akan dapat lebih kurang bersih dalam 5 juta ringgit. Level 6 level 6. Ni dah tolak semua lah. Okey. Dan akhirnya level ke-7. Level ke-7 akan ada 78,000 orang bayar 1,500. So anda akan dapat 78 juta. Sebenarnya total income yang you akan dapat dekat level 7 tu sebenarnya you akan dapat lebih kurang dalam 84 juta. Okey. So sebenarnya yang jangan risau sangat pasal juta ni. Jangan risau sangat pasal juta. Sebenarnya apa yang tuan-tuan dan puan perlu ingat adalah dekat level 1 ni tugasan dan selepas tu automatic. Kan? Konsep auto generate ni sebenarnya adalah kita target, kita mensasarkan untuk capai ke bintang. Kita mensasarkan untuk capai ke 84 juta. Tapi in realitinya, dalam realistiknya, kalaulah kita tak mencapai bintang, kita jatuh ke bulan contohnya begitu. So katalah you hanya berjaya sampai ke level 2 ataupun level 3. Sebenarnya kita punya harapan sebenarnya cukup kita sampai di level 2 ataupun di level 3 sebenarnya pun dah alhamdulillah lah, sebab kita ingat balik kita punya modal bermula hanyalah RM30 sekali sahaja. Kan? Dan kita buat seperti yang kita siapkan tugasan seperti yang diminta oleh Auto Generate dan WCT, dan akhirnya kita dapat income katalah kita dapat di level 3 kita dapat 25,000. Dan kenapa saya kata penting, saya katakan penting untuk capai level 2. Level 1 penting sebab you akan pulang modal dan you punya tugas selesai level 1. Level 2 ni penting untuk kita capai level 2 sebab dekat sinilah akan kita agihkan potongan untuk join income automatic passive dalam USD, iaitu Live Good. Dekat level 2 ni ada potong 1,000 kan. So dekat situ yang sangat penting. Nombor 1, level 1 dan level 2 sangat penting tu. So kalau you achieve level 3 pun ada, alhamdulillah you dah ada income 5 angka. Okay. Level ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 ni, kalaulah semua orang yang menonton video ni menyiapkan tugasan dan buat kerja masing-masing mengikut yang kita minta, memang insya-Allah kita akan capai target 84 juta. Memang insya-Allah kita akan capai sasaran 84 juta. Okey. So itu dia plan untuk auto generate. Dan kita cerita pula pasal plan automatic passive USD dengan Live Good. Okay, seterusnya kita cerita pula plan yang ada dalam auto generate, iaitu plan Live Good kan. Okay, tadi kita dah dengar, kita dah tengok plan 84 juta kan. Sekarang ni kita cerita pasal bonus plan yang anda akan terima apabila anda dah automatic didaftarkan dekat level 2. Ingat tak, kita ada potongan yang RM1,000 untuk anda join business Live Good. Live Good ni adalah satu business yang legit, business yang sah lah, legal, dah 3 tahun berjalan dan membayar komisen kepada ahli serata dunia. Dia dah bayar every month tu, dia bayar berjuta lah komisen. Okay. So ini adalah plan ya. Dia ada 4 bonus plan. Sebenarnya dia ada 7 bonus plan, tapi lagi 3 tu adalah berkenaan dengan produk. So kita hanya ambil kira yang bonus plan yang tak memerlukan anda menjual barang kan. Okay. So ada 4 bonus. Bonus pertama dipanggil bonus fast start commission. Fast start commission ni sebenarnya adalah bila anda mendaftarkan ahli baru, anda akan terima commission dan overriding. Contohnya anda mendaftarkan direct 5 orang di bawah anda akan dapat 50% daripada berapa yang diorang bayar kan. So dalam contoh ni anda akan dapat this amount lah. Okay, amount ni
Dan apabila anda naik pangkat, anda akan overriding sehingga 9 level dan anda akan dapat terima commission seperti yang ditunjukkan ni lah. Macam ni kan, you boleh dapat hingga $900,000 $900,000. Dan yang bestnya di auto generate, semua ni dah automatic. Ingat tadi, ingat tak kenapa kita bawa you, kita ajarkan you bagaimana untuk mendapatkan bawa ke auto generate minimum 5 orang. Sebenarnya daripada 5 orang ni lah akan secara automatiknya anda naik pangkat dan anda akan override commission semua network yang di bawah, sehingga anda akan dapat income ni secara automatik. Yang ini income ni dia boleh dibayar mingguan atau boleh juga dibayar bulanan, sebab dia di Livegood dia bayar mingguan dan bulanan. Macam bonus fast start ni dia boleh bayar dalam masa mingguan. Contohnya you nanti benda ni riding ni berlaku dalam masa seminggu, so you akan dapat commission ni seminggu. Ini baru satu bonus okey, kita pergi ke bonus kedua. Bonus kedua yang ada dalam Livegood adalah bonus matrix spillover, matrix commission. Matrix commission ni sebenarnya macam tadi, ingat tak kita dekat dalam WCT kita gunakan bonus level 3x10 betul? Okey, dekat dalam Livegood dia menggunakan matrix level 2x15. Matrix 2 kali 15 level. Maknanya sesiapa saja yang duduk dalam level di bawah anda, tak kisah dia tu spillover ataupun anda yang letakkan ataupun network anda sendiri, anda akan dapat 0.25 sen. 25 sen ni maknanya kalau dia mention mungkin RM1 lah kan. Mungkin RM1 lah. Dia di US 0.25 sen anda akan dapat ini boleh jadi kerja anda ataupun mungkin boleh jadi bukan kerja anda. Maknanya dia boleh datang daripada spillover. So total ni akan dibayar. Total ni bayar bulanan. Bulanan maksudnya bonus ni diambil daripada bayaran bulanan keahlian bulanan. Dia potong dan dibayar pada tuan-tuan setiap bulan. So kalau lah anda ikut kita punya guideline, anda join auto generate dan anda bawa 5 orang downline, okey, sebenarnya anda akan secara automatik kita akan susunkan orang ni semua di bawah anda sebanyak ini, dan anda akan dapat amount ni $16,380 ni setiap bulan. Ni bonus kedua. So bonus tadi yang pertama dah 6 angka dah. Kan? Tapi yang ini sekali dapat Ini sekali dapat saja. Yang ini dapat setiap bulan. Bila dia capai contohnya network anda, katalah network anda sekarang ni dekat 1024 orang kan. So anda dapatlah $500 setiap bulan. Dia akan meningkat setiap bulan sampailah maksimum 16,380 setiap bulan. Ni bonus kedua. Bonus ketiga, yang ini pun best juga. Susah kita nak jumpa dekat tempat lain. Bonus matching ni maksud dia daripada 5 orang direct downline anda, bonus ni dikira daripada direct downline sahaja. Jadi sebenarnya kalau bagi yang rajin nak menambah-nambahkan 5 orang direct tu, silakan, lagi bagus kan. Tapi kalau kita kira lah kita hanya dapat riding daripada kita hanya ada 5 orang direct downline saja, katalah pada bulan tu dia punya earning dia, pendapatan dia adalah $10,000, kita sebagai upline kita akan dapat overriding commission daripada dia punya earning, kita akan dapat 50%. So kita akan dapat 5,000 contohnya lah. Okay, yang ini passive saja. Berapa 5 orang direct sponsor kita dapat, kita akan dapat overriding. Kalau direct 50%, kalau yang ke bawah second level kita akan dapat overriding 10%, 5%, 5%, 3%. Dekat sini je kita dah boleh dapat income lebih kurang dalam 6 angka dah. Ni semua dalam USD dalam USD.
Di bonus ketiga. Okay, so bonus keempat adalah yang ini sebenarnya kita punya matlamat utama. Matlamat utama kita nak buat auto generate, kita nak buat yang kerja kita bayar RM30, dapat 5 orang. Lepas tu kita upgrade 150 ke auto generate. Kan, semua benda-benda tu. Lepas tu semua benda tu automatic. Kita punya matlamat sebenarnya adalah untuk capai. Bila capai pangkat diamond dan crown diamond, kita akan dapat overriding 2% daripada company punya sales. So daripada situ, buat masa sekarang ni pada tahun 2025, averagely saya peratanya siapa yang berpangkat diamond dan crown diamond ni, diorang punya income lebih kurang dalam 20,000 pasif setiap bulan. Ni agihan daripada 2% ni lah. Ini yang kita nak sebenarnya. Maknanya kita nak capai pangkat ni cepat-cepat. Capai je pangkat ni, kita ada income pasif automatic setiap bulan lebih kurang dalam 20,000 ke $25,000 macam tu lah. Tapi kalau nanti katalah akan datang mungkin crown diamond ni dia dah semakin ramai, mungkin dia akan kurang, mungkin dapat dalam $10,000 sebulan. $10,000 sebulan kalau dalam ringgit Malaysia dah RM50,000 sebulan tuan. So okey ke tak okey? $50,000 pasif setiap bulan. Kan? So itu yang menariknya. Ini untuk penjelasan lanjut untuk bagaimana plan ni, nanti boleh bertanya dengan upline ataupun mungkin kita akan buat Zoom meeting ke kan. Okey. So kita nak bagi faham dulu daripada mana datang income dalam USD yang automatic tu. Okey. Ini contoh-contohnya lah, contoh-contoh pendapatan yang ini bukan gimmick, bukan tipu-tipu maknanya benda income ni semua orang dah dapat. Macam dono ni semua dah dapat lah income ni. Tim Miller ni dah ada kurang dalam $500,000 ni semua income dalam dolar. Okey, macam ni ni Penan ni dia orang Filipina kan. Edward ni dia kat Japan. Dia macam tu lah. Adalah semua tu. Semua ni bukannya gimmick-gimmick sahaja, bukan dia reka cipta. Semua ni adalah income yang betul. Macam ni income yang saya pernah dapat lah dalam lingkup masa saya mula-mula dulu. Okay. So ini sebenarnya cara bagaimana sebenarnya perjalanan naik pangkat ataupun naik rank, naik pangkat secara automatik tu berlaku sebenarnya macam inilah. Ini syarat dia untuk naik pangkat, tapi kita dah buatkan satu undang-undang, satu formula bagaimana setiap orang dengan mencari 5 orang, dapatkan 5 orang direct downline, bermula dari awal modal RM30 di WCT sampailah kita bawa dia sampai ke Live Good, kita akan bawa 5 orang. So setiap kali dia naik pangkat, kita sebenarnya kita layak secara automatik untuk naik pangkat sampai ke diamond. Itu formula yang kita guna sebenarnya. Kita tak cari 1 orang, 2 orang, 3 orang seperti yang diminta ni. Kita terus bawa 5 orang untuk naik pangkat, untuk masuk dalam Live Good, automatik semua orang akan naik pangkat sampai ke diamond. So anda sebenarnya tak perlu risau apa-apa, just make sure anda siapkan tugasan anda di WCT dan make sure anda masuk ke community auto generate, iaitu bayar 150 dan dah siap sediakan downline 5 orang di WCT untuk diorang pun akan upgrade ke 150. Okey. Bila diorang dah upgrade di auto generate, semua ni adalah automatic. Maknanya pendapatan yang kita cerita tadi sebenarnya adalah pendapatan yang dah automatic apabila anda menyiapkan tugasan anda yang simple dan mudah dan senang di WCT. Okey. So ini semua contoh-contohnya income yang ada dekat dalam plan Live Good. So jumpa anda di puncak kejayaan. Okey.